Hello guys, selamat datang di channel Kedap. Hari ini saya bermain game Eid Mubarak. Jadi sekarang saya main game dah sahur. Jadi saya tak jadi untuk balik ke Braven. Jadi saya akan hari terakhir saya lah di sini. Jadi mana habis dia dah balik kat Braven. Belum, dia dekat dia kena pergi dekat kampung lain dulu. Lepas tu nanti lepas saya dah balik tu akan ambil dia lah. Dia ada kerja. Jadi sekarang masuk sahur. Sahur. Cepat. Okey, dapatlah makan lemang. Cepat makan. Agak pukul 6 dah habis. Kena cepat sahur. Sekarang kita dah habis makan. Okey, ada sahur dah tak boleh makan. No, it's fast time. Fasting is because you are not to eat. Jadi tak boleh makan atau minum dah Jadi sekarang kita kena main ngapi tak boleh dah kan. Mana ada main ngapi tengah pagi. Jadi saya tak tahu warung ni saya nak makan boleh tak boleh makan puasa. Jadi warung ni tutup sebab Ramadan Jadi saya nak mandi dulu. Ada orang Buka. Tung. Berak. Dah. Ada flash. Pas tangan. Dah. Buru lah, malas nak tekan. Ada kubur tapi tak pernah tak pergi. Jadi sekarang saya nak pergi dekat sini. Ada buat apa kita ada. Ada air terjun. Wah, ada air terjun. Tengok cantik lah pemandangan, nampak. Besar tak guys? Nampak kalau tengok ada kereta. Di sana tak ada apa-apa tak ada pergi sana. Ada pemandangan. Sekarang nampak bazar. Wah, satu mat nampak Okey, sekarang kita nak mandi. Bebas guys. Mandi guys. Sejuk lah ni. Panas juga. Lambat. Tak apa. Jadi sekarang ni dah pukul 7.30. Awal lagi. Jadi saya nak buat apa, kita masuk rumah tengok TV dulu lah. Ni rumah saya kot. Buka TV. Stop video dulu lah. Aduh, dah pukul 10 dah guys. Sudah juga tu orang tukar makanan guys. Ni siapa ni? Orang makan guys, yang puasa ni. Bosan lah guys. Saya rasa apa kata kalau saya pergi main taman dulu lah. Aduh, zoom TV bosan. Tengok handphone pun bosan. Tak apa. Sekarang saya nak pergi main taman. Kalau dengan replay sikit, maaf. Tapi tak apa, saya nak main taman dulu. Bosan lah guys. Bosan lah. Main bongso lah. Dekat pondok ni je lah. Tahu nak main apa. Sekarang saya dah bosan sangat. Aduh. Cuma kalau lag sikit lah, tak apa. Nak pergi bazar tapi ada pukul 10. Mana ada orang buka bazar awal. Nanti kan tangkap dengan pejabat agama Islam. Sekarang saya dah 11 pagi. Apa-apalah. Jadi kita boleh kita tengok luar masjid ni. Ni air. Ni tempat perempuan. Ni ada ni. Tutup air yang membazir. Kita buat perempuan ni lah. Lelaki. Jadi lah ni ada Al-Quran. Ni tempat kita khutbah guys. Macam tu lah. Dia okey lah, macam tu je lah. Tak ada apa-apa lagi dah. Sekarang saya nak pergi. Saya dah penat lah. Saya nak masuk rumah dulu, boleh tak? Makan tak boleh puasa. Saya rasa saya nak tidur lah. Selamat pagi. Dah pukul berapa ni? Dah pukul 4 lah. Pergi bazar ni sebab korang tengok masa dia cepat Setiap saat tu
Jadi saya nak pergi bazar. Jadi kalau korang nak tahu, ini adalah Adam Sulok guys. Tapi dia account satu lagi. Ini Iman tu guys, nampak? Jadi kita tengah record sama-sama. Jadi jom masuk video . Jadi kita nak pergi dekat bazar Ramadan. Ya, dah 4.40 dah ni. Dah 4.40 ya. Dia lag sikit tak apa. Ya, jadi kita nak pergi bazar Ramadan. Jadi saya nak makan. Ramai dah orang Mana ada ramai orang je. Jadi saya nak beli bazar Ramadan. Beli bahan. Saya tak nak tanya dia. Oh ni bunga api tak payah. Nah, saya nak beli guys. Tak boleh beli pun dah rosak lah. Dah rosak. Burger for iftar is probably over. Tak boleh beli. Tak apalah, kita pura-pura tengah beli. Kita dah beli tepung berita. Ali dah beli. Dah 5.30 dah guys. Pukul 7 dah berbuka. Cepat. Dia tengah cepat ke dah pukul 5 dah. Awal lah dekat sini kampung ni. Bila pukul 5.50 je dah gelap. Okay dah, kita beli ni. Beli je pura-pura dah beli . Okey dah pukul 6 dah nak maghrib. Cepat. Okey, kita dah beli. Okey, dah beli. Okey dah. Jom. Sini Iman. Kau nak tahu Iman ni lah Adam Sulok tu guys. Tapi dia ni lah akaun dia. Dia ada 2 akaun. Satu Adam Sulok. Ni dia main kat phone. Adam Sulok tu dia main kat PS5 guys. Dia dah pandai main PS5 guys. Dia ada PS5 guys. Jadi dia dah biasa main PS5. Jadi dah pro lah main PS5. Jadi sekarang usaha tak ada. Jadi saya bermain Rak Iman bersama Adam Sulok. Ya. Adam Sulok kan avatar dia dah secret. Jadi dia pakai Rak Iman lah. Jadi jom kita nak buka dah. Cepat. Ya, buka. Rodo tak masak lagi ke? Oh dah azan. Cepat nak makan ni. Tekan. Kita buka dulu, jom. Saya kan berbuka je. Kita berbuka dulu. Ya, berbuka guys. Kita makan dah. Ya, makan. Okey guys, saya dah lepas main buka dah. Jadi saya pesan dari Iman nak main bunga api bakar. Bakarlah. Ya. Main bunga api. Kalau bunyi biar sikit. Main bunga api. Jadi jangan sangat best guys main ni. Ya. Lompat. Ini lompat. Okey, dah habis dah bunga api saya. Okey lah. Sini lah Iman, sini. Ada dulu. Sini. Woi. Sini. Kita saya bersambung, maafkan tadi ada bunyi balik. Jadi sampai Iman dah AFK kot. Dah sen dah AFK.
Sini. Biarlah dia main mengapi. Okay guys, saya rasa sampai sini untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel aku dah debug sampai 1k subscriber. Jadi saya di sini dalam Iman tadi tak ada itulah. Buat dia biarlah dia main mengapi. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kita akan sambung ke season. Kita akan sambung ke episod 4. Iaitu episod 4 saya akan balik ke Brookhaven daripada bus. Jadi sampai sini video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel aku dah debug. Okay, buat di sini dalam Iman. Bye.